kerja anda ni sangat penting. Jadi, jom kita tengok cara jaga diri supaya anda boleh terus cemerlang. Okey, kita mulakan dengan definisi dari WHO ni. Inilah sebenarnya matlamat kita semua kan? Macam mana nak capai matlamat tu? Semuanya bermula dari dalam diri dengan kenal dulu potensi anda. Potensi diri ni, ia macam kuasa dalaman. Bila kita tahu, kita jadi lebih yakin dan tahan lasak. Ini satu kerangka mudah untuk bantu anda. Kita panggil ia NURSE. Senang je nak ingat. Okey, soalan cepat. Cuba fikir sekejap. Apa sebenarnya maksud sedar potensi diri dalam kerja anda? Maksudnya, bila anda kenal kekuatan diri, anda boleh berkembang, bukan saja dalam kerja, tapi sebagai individu. Baiklah, seterusnya, macam mana kita nak kaitkan potensi diri dengan kerja kita seharian? Jom tengok. Menjadi produktif bukan bermakna sibuk semata-mata tau, tapi buat kerja dengan berkesan dan penuh makna. Jadi, macam mana nak jadi seorang paramedik yang betul-betul produktif? Apa agaknya ciri-cirinya? Ia gabungan pengurusan masa yang cekap, kerjasama yang baik dan paling penting, empati pada pesakit. Tapi, kita tahu kerja ni tekanannya tinggi. Apa jadi bila stres melampau? Jom kita bincang pasal ni. Okey, kita ambil contoh Amira. Dia seorang yang cekap dan tenang, mungkin macam anda juga. Tapi kawan-kawan perasan dia dah lain. Mudah marah, suka menyendiri. Dia kata, stres biasa je. Satu malam tu, waktu tengah sibuk, tekanan yang disimpan tu akhirnya memuncak. Dan dia tersilap beri ubat. Satu kesilapan kecil tapi akibatnya boleh jadi sangat besar. Kisah Amirah ni tunjukkan sesuatu yang penting tentang stres dan prestasi kerja. Anda rasa apa dia? Sebenarnya, sikit tekanan tu bagus untuk fokus. Tapi bila dah terlalu banyak, prestasi kita akan menjunam. Jadi, urus stres ni bukan kerja seorang tau. Kekuatan kita sebenarnya ada pada rakan sepasukan. Untuk bina pasukan yang kuat, kita perlukan HARMONI. Bukan setakat kerja, tapi saling menyokong. Jom kita tengok satu situasi sebenar. Bayangkan seorang pesakit tengah cemas dan ini respon yang didapat. Nampak tak bezanya apa yang kita cakap dengan apa yang pesakit rasa? Jurangnya boleh jadi besar. Sekarang, bayangkan pula kalau kita jawab macam ni. Terus pesakit rasa lebih tenang dan dihargai kan? Jadi inilah 4 tiang utama kesejahteraan anda. Semuanya saling berkait untuk jiwa yang lebih tenang. Ingatlah, kerja anda ni lebih dari satu tugasan. Setiap tindakan kecil anda adalah penyembuh jiwa.